Tengok ni guys, Cherry Tiggo 9 baru saja dilancarkan di bangunan Sultan Abdul Samad. Memang nampak sangat lawa. Kereta ni lagi besar daripada Tiggo 8 Pro, dia lagi mewah dan harga dia pun sangat menarik. Jom kita tengok. Harga dia RM180,000. Dia nampak a bit expensive, tapi harga tu tak termasuk cash rebate RM5,000 dan subsidi petrol RM3,000. Kalau combine dengan semua launch promo tu, harga dia RM172,000 dan dia akan bagi 1 tahun free insurance. Dan kalau korang tak nak semua benda itu, korang boleh dapat kereta ni harga dia RM167,000. Kalau compare dengan Tiggo 8 Pro, kereta ni hanya RM7,000 lagi mahal. Tapi of course Tiggo 8 Pro dia model yang lagi lama, so dia akan bagi diskaun yang lagi banyak. Seperti Tiggo 8 Pro, Tiggo 9 ni adalah SUV 7 tempat duduk, tapi dia lagi besar. Dia punya size adalah antara Tiggo 8 Pro dan Jayco J8. Yang Jayco tu dia ada 6 tempat duduk dengan captain's chairs untuk second row, so dia even more luxurious. Dari segi luar boleh nampak kereta ni sangat tegap, nampak sangat mewah. Dan dengan grill besar dia nampak macam Audi sikit. Dan bila pasang lampu, dia ada signature lighting berbentuk concentric. Nampak sangat unik. Rim dia pun unik. Saiz 20 inci dengan multi-sport design, nampak sangat elegan. Dan dia ada tayar premium Camho X-Star. Yang saya tak suka, dia tulis kat sini luxury technology. Okey. Kat belakang dia ada 2 light bar dan twin exhaust yang benar ya, bukan fake. Yang hairannya kereta ni ada 2 warna je. Matte grey dan gloss black. Boring lah. Ruang dalaman kereta ni memang nampak macam kereta China lah. Tiggo 8 Pro punya conjoined screen sudah hilang dan kereta ni ada separate screen, 10 inci untuk driver, 15 inci untuk infotainment. Dan macam kereta China lain, dia ada 2 smartphone holder dengan Qi wireless charger kat sini dan dia punya gear selector dekat steering column. Lepas tu kereta ni ada fungsi seat ventilation dan massage, 14 speaker berjenama Sony dengan headrest speaker, panoramic glass sunroof dan unik untuk kereta berjenama Cherry, dia ada head-up display dan steering column powered. Kat second row, kereta ni sangat spacious lah. Legroom banyak tapi headroom sempit sikit because dia ada panoramic sunroof. Kursi ni juga boleh slide dan recline juga. Tapi semuanya manual, bukan powered. Kereta ni juga ada sunshade dan dia ada seat ventilation untuk second row juga dan dia ada fan speed control juga, tapi dia tak ada kawalan suhu. Nak masuk third row, kena tarik kerusi ni, dia akan lift dan slide. So kalau letak child seat kat depan ni, tak payah keluarkan. Tapi third row boleh nampak sangat sempit, aku pun tak nak try lah. The good news is, even with the 7 seats up, kereta ni dia punya boot masih usable, 143 liter. Kalau rebahkan kerusi ni, kau akan dapat 448 liter dan with all the seats folded, kau akan dapat 2000 liter. Tiggo 9 menggunakan enjin 2 liter turbo 4 silinder sama seperti Tiggo 8 Pro. Dia menghasilkan 256 kuasa kuda dan torque 390 Nm. Tapi disebabkan kereta ni besar dan berat, dia slow sikit, 0 hingga 100 9 saat lebih. Eventually kereta ni akan dapat versi PHEV juga. Bab safety, kereta ni ada bukan 6, bukan 7, 10 airbag, termasuk center airbag, driver's knee airbag dan rear side airbag juga. Dan of course dia ada semua fungsi ADAS, termasuk level 2 semi autonomous driving dan park assist juga. So itulah Cherry Tiggo 9. Korang rasa yang mana satu yang lebih berbaloi? Kereta ni, Tiggo 8 Pro ataupun Jayco J8? Tulis kat bawah.